感谢据港 Metropolis 新闻的各位观众们仍然和本人拉谎，一些仍然合适穿着且状况良好的服装，慈济基金会举办的慈善义卖中以实惠的价格出售，深受民众的追捧。在位于Ilir Barat Permai区的慈济办公室前停车场，展示了各种质量良好且美观的服装。这些服装由慈济基金会以低于市场价的价格出售。这次活动是慈济举办的服装义卖的一部分，所筹集的资金将用于支持有需要的社区，帮助他们通过其他社会服务活动。作为义卖协调员的Santi Margareta表示，出售的服装来自志愿者和社区居民的捐赠。relawan maupun dari masyarakat luas lainnya. Jadi ini semua program kita lakukan untuk kita oleh kita dan ini produknya dijual berapa nih harganya? Ini dari range kita mulai dari 3.10.000, 5.000, 10.000 dengan harga-harga yang terjangkau oleh masyarakat. Jadi tidak untuk mengambil untung ya? Tidak. Jadi dana yang kita ambil, yang kita dapatkan hari ini sepenuhnya akan nanti kita salurkan untuk kegiatan sosial lainnya. 居民雅妮是第一次在慈济义卖购物，他表示所提供的服装质量很好，令他非常满意。这次义卖不仅有质量良好的服装，还有鞋子和凉鞋出售，商品质量同样令人满意，未让买家失望。Harganya oke, mantap ya? Itu jangkau. Produknya yang dijual? Ada yang luar juga, ada yang dalam juga. Masih bagus semua Pak ya? Oke pokoknya. Sering Pak kesini Pak? Kalau Nah, sekali lah. Ini bisa apa nih? 8, Yong. Tim Liputan PAL TV